Kami meniaga ni dah 3 generasi dah. 3 generasi. Resepi dia turun-menurun. Nak kata rempah ratus buat sendiri semua, tak ada lah. Okey, 70% kita beli. Yang lebih tu memang buat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baizal bin Midin. Muhammad Baizal bin Midin ni dari Taiping, meniaga murtabak di Kuala Kangsar. Saya pertama main masuk Kuala Kangsar ni tahun 2003 dan sampai sekarang meniaga saya penuh sambutan di Kuala Kangsar ni. Murtabak legend Taiping orang panggil. Okey, murtabak ni sampai kat saya ni generasi ketiga lah. Generasi ketiga. Mana tok saya dia ajak bapa saya tapi dia meniaga sat saja. Bapa saya daripada tahun 80-an sampai sekarang pun bapa meniaga lagi tapi kurang sikit. Saya start buat sendiri daripada tahun 2000 lah. Tahun 2000. Saya ingat lagi 30 Disember tahun 2000 hari Isnin. Oh, dahsyat. Masa tu umur berapa? 17 baru ambil lesen kereta. Habis sekolah lah. Habis sekolah. Saya sekolah habaq betul darjah 6 saja. Oh iya ke? Darjah 6 saja. Cabaran dia. Mula-mula saya main meniaga di sini pakai van. Lepas tu lori biasa. Sekarang saya punya lori dah standard restoran dah ni sekarang ni. Cabaran saya walaupun saya tetap meniaga pasar malam, belakang saya ni ada restoran nasi kandak ada satu, lepas tu food truck ada lagi satu, ada tim lah. Murtabak Legend Taiping ni ada satu macam pasukan lah. Saya belakang saya ada satu tim. Kenangan manis ni, kalau mai Kuala Kangsar ni, setiap minggu ada kenangan manis. Pasal apa? Orang Kuala Kangsar. Orang Kuala Kangsar saya suka sangat dari segi bahasa dia orang berkawan dengan kita, bercakap dengan kita. Setiap minggu kenangan manis saja. Pahit tak ada. Kalau ada pahit, mamu tak mai sini. Saya masuk 2003 sini. 3 tahun tu memang kena sabar lah. Belum terima sambutan yang hebat lagi. Tapi saya tetap mari juga. Mari dengan meniaga tak berapa nak cantik. Time tu ada sekali saya mari dengan hujan, tak biasa turun barang, balik terus pun ada. Bila saya dah tempuh semua tu, hasilnya ni belakang saya ni. Sekarang ni murtabak Legend Taiping, siapa tak kenal kat Kuala Kangsar? Betul. Semua kenal. Betul. Sebenarnya sekarang pasar malam ikutkan lagi standard. Nampak tak? Orang kereta Proton ke apa kereta pun dah main pasar malam. Astro dah main pasar malam. Telefon dah main pasar malam. Pelancongan umrah pun dah main pasar malam. Jadi tak boleh lepas lah pasar malam ni. Di sini saya start dan saya rasa seumur hidup kita nak teruskan lagi di sini. Okey, nasihat saya. Nak meniaga ni setahun 2 tahun nak tengok dah menang tu tak boleh lagi. Kurang-kurang 3-4 tahun. Sabar. Kena hadap semua. Kalau peniaga makanan, tolong jaga kualiti tu. Buat yang baik. Duduklah belakang hujung mana pun. Tetap customer akan mai cari juga. Itu nasihat saya lah. Saya next plan saya nak buat road tour. Dah start dah. Mungkin kalau boleh saya nak pusing satu Malaysia lah. Itu next plan saya lah. Okey, sekarang Manjung, Teluk Intan, Parit Bunta, Bagan Serai, Taiping, Parit Bunta dah. Okey. Seri Iskandar, semualah pusing habis. Sekarang nombor 1 paling top Teluk Intan. Amalan tak biasa tinggal lah. Saya sibuk macam mana pun orang Kuala Kangsar tahu. Saya cukup time mesti saya tutup, saya pergi semayang. Itu saja. Setengah orang mamu dedah. Dia itulah saya cakap kan. Bukan senang saya nak sampai tempat ni. Sekarang saya dah sampai. Dah sampai sekarang saya nak kekal, saya nak jaga yang ni. Nak jaga ni lagi susah daripada yang saya hadap semua-semua ni. Nak jaga, saya nak kekalkan lagi. Kalau boleh, saya nak naik lagi. Saya nak buat lagi apa yang saya boleh, saya akan buat lagi dalam masa akan datang. Tanam pokok saja. Nak jaga tu. Betul. Terutama sekali saya nak ucap terima kasih kepada pelanggan lah. Pelanggan seluruh Malaysia, terutama Kuala Kangsar ni yang support saya selama ni. Saya dalam otak saya fikir setiap hari nak buat lebih baik. Macam hari ni, saya fikir besok saya nak buat lagi the best lagi untuk pelanggan. Itu setiap hari. Apa-apa pun, murtabak Haji Midin Taiping tidak pernah mengecewakan. Betul. Kekal sama macam dulu sampai sekarang kan? Okey, kepada pelanggan yang sudi luangkan masa menonton
KKTV channel ni lah, yang channel terbaik ni. Teruskan sokong saya dan peniaga-peniaga seluruh kawasan Kuala Kangsar ni. Kalau nak datang restoran saya pun boleh. InsyaAllah saya sediakan menu-menu yang terbaik. Murtabak Haji Midin, macam saya cakap lah, tidak pernah mengecewakan pelanggan. InsyaAllah teruskan support saya dan peniaga-peniaga seluruh kawasan Bandar Diraja ni. Tak viral? Tak apa, janji padu. Okey. Terima kasih lah, terima kasih terutama KKTV ni. Terima kasih. okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua. Okay.